Tengok ni guys, ini Proton X90 tahun 2026. Yang ni dapat enjin baru yang lebih berkuasa, tapi dah tak ada lagi mild hybrid technology, rupa pun sama, and dia ada banyak ciri-ciri yang dah di downgradekan. But at the same time, harga dia pun jauh lebih murah. So let's check it out. The prices turun sebanyak RM30,000 tau. So kalau harga lama antara RM124,000 sampai RM153,000, sekarang selepas rebate dia start bawah RM100,000 sahaja. X90 versi MC ni sekarang ada 3 variant dan nama dia semua baru. Start daripada Lite dari RM99,800, Prime RM109,800 dan Prime X RM115,800. Aku rasa ada dua sebab kenapa Proton pakai nama-nama variant baru ni. Nombor satu, dia bunyi lebih konsisten lah dengan apa yang Proton emas pakai. Cumanya model sana Prime tu untuk variant paling rendah, tapi dekat sini paling tinggi pula. Lepas tu, variant-variant sebelum ni yang ada X dekat belakang tu, biasanya dia tambah sunroof. Tapi this time, lain. Sebab kedua, which I think is a lot more important, dia bagi nama baru sebab dia tak nak orang buat apple to apple comparison dengan versi yang lama. Misalnya, executive lama, executive baru, premium lama dengan premium baru. Because kalau orang compare macam tu, memang ketara sangatlah. Banyak benda dah dikurangkan untuk turunkan harga kereta ni. I'll get to that in a bit. Tapi jom cerita pasal harga dulu. Proton cakap dia dah buat research dan market untuk kereta 7 tempat duduk yang harga bawah RM110,000 jauh lebih besar banding dengan kereta-kereta yang lagi mahal. Jadi kali ni for the X90 dia tukar strategi pula. Dia nak target customers yang mungkin sebelum ni consider MPV lebih mampu milik macam Mitsubishi Xpander dan Toyota Veloz. The difference is kalau korang ambil X90 macam ni, naik kelas lah dari MPV segmen B jadi SUV segmen D. Kalau korang tengok prestasi jualan model X90 setakat ni, memang sangat jelas lah kenapa Proton kena buat penukaran sangat drastik macam ni. Sejak model ni first kali keluar 3 tahun lepas, hanya sekitar 10,000 unit sahaja dah terjual. And for the whole of 2025, dia jual sekitar 2,400 unit sahaja. Purata sebulan 200 unit je. So clearly they had to do something to stop the trend, dan inilah dia solusi Proton. Well anyway, jom tengok apa yang lain dalam model baru ni. Dari depan, elek nampak exactly sama dengan model lama. Dari lampu, grill ke bumper, semua pun tak ditukar langsung. You think Proton as pakar kejuruteraan grill atau body kit sekarang ni tukar something lah kan. At the very least pun tukarlah trim fog lamp tepi ni jadi silver ke apa macam Geely punya model. At least nampak lah ni model baru kan. Speaking of Geely kan, model Howyer ni sudah di faceliftkan 2 kali sejak X90 ni keluar. Lawa ke tak, that's a different story lah. But at least dia nampak lain, nampak baru. Di tepi pula rim dia sama sahaja, but this time semua variant pakai rim kecil 18 inci macam ni. Versi 19 inci untuk variant tinggi yang lama tu dah tak ada lagi. Tapi sebenarnya design dia nampak lebih kurang sama sahaja. Size pun taklah kecil sangat, so it's not really a big downgrade lah kan. But of course tayar dia kurang bagus. Sebelum ni untuk rim 18 inci pakai tayar Goodyear, sekarang jadi GT pula. Seterusnya, inilah satu-satunya perubahan yang korang boleh nampak dari luar. Model 2026 ni dapat roof rails design baru. Kali ni, it is actually usable. Dia boleh tahan beban sampai 75 kg. Yang model lama tu, dia kosmetik sahaja. Tapi kan, ini belum lagi roof rails jenis terapung yang Geely sendiri pakai. Yang tu nampak lagi cool. Satu benda yang dah ditukar, pilihan warna dia. Quartz black ni baru, tapi cinnamon brown dengan ruby red lama dah tak ada lagi. Dekat belakang pun tak ada perubahan langsung, which is a shame lah sebab versi facelift yang baru tu, lampu belakang dia boleh nampak macam ada family look sikit lah dengan saga baru. But again, kita expect Proton nak tukar habis semua selepas baru 10,000 unit pun tak masuk akal juga. Sebabnya walaupun model ni semua are based on Geely's, dia masih lagi is made in Malaysia, manufactured di Malaysia. Model ni baru 10,000 unit sahaja, semua dia punya mold dia belum amortize lagi. Lain ceritalah kalau dia bawa everything from China, pasang je kat sini. Dekat dalam ni pun tak ada perubahan kecuali skrin tengah ni finally dia dapat Apple CarPlay, Android Auto. Yang aku suka, kerusi untuk variant Prime X yang paling tinggi ni masih lagi pakai Nappa leather. Jadi inilah satu-satunya model Proton yang pakai kulit lembut macam ni, sebab X70 pun dah tak ada lagi. One more good news, variant Lite yang paling asas ni pun dapat kerusi leather wrap juga. Tak ada lagi fabric seats macam versi standard dulu.
On the flip side, sama macam model X70, X90 ni pun dah tak ada lagi option untuk sunroof di atas. One more thing yang dah ditukar, skrin tengah ni di-downgradekan habis. Sekarang tak ada lagi 4G internet connectivity, app link semua tak ada, high proton pun tak ada. Tapi part ni sebenarnya is not really a big deal lah sebab tak banyak orang pakai pun, especially lah sekarang dah ada Apple CarPlay and Android Auto. But benda lain yang mungkin korang akan perasan, auto dimming rear view mirror, ambient lighting dan wireless charger pun semua dah tak ada lagi. Part belakang ni pula semua sama macam model lama. Variant paling tinggi Prime X macam ni ada 2 captain seats, manakala variant lain semua dapat bench biasa boleh muat 3 orang. Jadi X90 variant Lite dengan Prime ada 7 tempat duduk, yang Prime X ni 6 tempat duduk sahaja. And now that X90 ni dibandingkan dengan model MPV segmen B, dia ada banyak ciri-ciri yang lebih premium lah. Misalnya, dekat atas dia ada aircon vent untuk baris kedua dan ketiga. Dan untuk variant Prime X macam ni, 2 kerusi depan dan 2 kerusi tengah semua pun ada ventilated function. Baris ketiga dia pula memang cukup besar untuk muat orang dewasa. Ini jauh lebih luas banding dengan Xpander ataupun Veloz. Sebab itulah Proton panggil kereta ni a true 7-seater. Yang lain tu at most pun 5+2 je lah. Tapi jangan pula mengelirukan antara keluasan dengan keselesaan. Sebab walaupun boleh muat, lantai dia tersangatlah tinggi. Rasa macam duduk mencangkung pun ada. Next, boot dia. Dan kali ni semua variant pun tak dapat power boot. Semua manual. Bila dah buka, ruang boot dia dengan semua kerusi naik 257 liter termasuklah lubang besar bawah lantai ni. And by the way, X90 ni dia ada spare tayar ya. Cuma dia gantung kat bawah macam pickup truck. Kalau korang baringkan baris ketiga ni, boot dia jadi lebih 1000 liter kalau ukur sampai ke bumbung. Dan kalau turunkan baris kedua sekali, jadi 2000 liter. Masukkan tilam pun boleh. Tapi itu hanya untuk variant 7 tempat duduk sahajalah. Captain seats macam ni, dia tak boleh full flat. Next, engine dia. Inilah upgrade paling signifikan sekali untuk model 2026 ni. Finally, X90 pun dapat enjin baru IGT 1.5 liter turbo 4 cylinder, sama dengan model-model lain macam X50, S70 dan X70. Jadi secara rasminya enjin 3 silinder Proton ni sudah dipensionkan, termasuklah teknologi mild hybrid 48V yang X90 lama dapat. Power output dia semua sama dengan model lain, 181 PS dan 290 Nm torque. Tapi kali ni kalau banding dengan model lama, untuk X90 ni sebenarnya dia rendah sikit. Sebab model lama mild hybrid tu dapat 190 PS dan 300 Nm torque. This round, Proton claim fuel consumption dia 6.9 liter per 100 km ataupun 14.5 km per liter. Itu lebih kurang samalah dengan model mild hybrid yang lama. Gearbox dia pula masih sama lagi, 7-speed dual clutch transmission, front wheel drive. Tapi kali ni Proton cakap dia dah tunekan sikit gearbox ni to match the new engine. Suspension pula tak ditukar, tapi jangan lupa X90 ni pakai suspension belakang jenis multi-link yang Proton sendiri developkan. Sebelum ni model asas dari Geely pakai torsion beam yang lebih murah sahaja. So setakat ni semua dia punya downgrades dia tak adalah teruk sangat kan, until we reach safety. Sebab sekarang X90 ni model Proton yang paling besar, paling premium, paling flagship sekali. Semua variant pun tak dapat ADAS langsung. Ini termasuk semua sekali ya. AEB, ACC, lane keep assist semua pun dah dibuang. Even ciri-ciri basic macam blind spot monitor yang sebelum ni X90 versi standard pun ada, sudah digugurkan. Part ni aku langsung tak boleh terima. Tak kisahlah harga dia turun macam mana pun, kereta besar, kereta keluarga macam ni nak compromise on safety, agak-agak lah. Now, before korang cakap, aku pun tahu Mitsubishi Xpander tu pun tak ada ADAS juga. Tapi sebenarnya there is a big difference here. Case Xpander model tu memang langsung tak ada ADAS, tapi this time Proton actively removed all the safety features. Plus kalau nak cakap pasal lawan dia, Toyota Veloz tu ada ADAS lengkap. Tu pun bawah 100,000 juga. Dan sekarang in terms of active safety, X90 ni kurang advance banding dengan Proton punya Saga pun. Aku memang tak boleh faham part ni. So inilah dia guys, Proton X90 tahun 2026. Kali ni aku nak dengar pandangan korang pula. Patut ke Proton buat macam ni? Dan harga dia cukup rendah ke tidak? Tulis kat bawah.